Apakah Datuk berpuas hati sebenarnya ataupun masih lagi banyak kelompongan-kelompongan yang wujud di sana sini yang KUSKOP merasakan perlu diberi perhatian yang serius, dan apakah ianya akan dilaksanakan nanti melalui apa yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu melalui Belanjawan 2026 ini sebenarnya tu? Saya melihat begini, Datuk. Ya. Kalau soal saya berpuas hati, itu pada saya sangat subjektif. Okey. Tetapi apabila saya turun ke lapangan, berjumpa dengan usahawan-usahawan yang menerima perkhidmatan daripada kementerian kita ataupun agensi-agensi kita, dan kita melihat ada pencapaian oleh usahawan-usahawan, saya ada kepuashatian saya. Kerana perkhidmatan kita itu menjadi sebahagian daripada kisah kejayaan mereka. Betul. Tetapi tidak kurang juga yang masih mengadu bahawa selepas mendapat bantuan, bimbingan, perniagaan mereka tidak banyak berjaya, mungkin kerana pelbagai faktor, cabaran, kos barangan, dan banyak faktor lain yang menyebabkan perusahaannya masih kekal sedemikian. Dan sudah tentu saya merasakan perlu tambah baik lagi perkhidmatan kita. Perlu ditingkatkan lagi aspek bantuan, pemantauan, dan sebagainya. Tetapi dalam banyak tempat di mana saya ada ruang untuk menyampaikan ucapan, saya selalu berkongsi kejayaan usahawan-usahawan, kejayaan koperasi-koperasi kita, dengan harapan agar kejayaan ini menjadi inspirasi kepada para pendengar ucapan saya, terutama dalam program-program yang dianjurkan oleh kementerian dan juga agensi-agensi. Kerana saya percaya kejayaan itu bermula daripada inspirasi. Kalau usahawan lain boleh berjaya, tidak ada sebab usahawan yang lain itu tidak berjaya. Jadi saya memilih untuk berkongsi kisah kejayaan usahawan dan koperasi yang mendapat bantuan, bimbingan daripada kementerian dan agensi-agensi kita. Dan saya berpuas hati kerana ada traction, ada penerimaan daripada usahawan-usahawan bila berkongsi kisah kejayaan ini. Apatah lagi kalau kita bawa usahawan tersebut untuk berucap, kongsi bagaimana perjalanan keusahawanan mereka. Ini mereka boleh relate, boleh kaitkan dengan apa yang mereka sedang lalui, apa yang mereka hadapi sebagai seorang usahawan. Jadi mereka mendapat inspirasi itu. Di peringkat kementerian, saya berpuas hati mendapat kerjasama daripada Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha, Ketua-Ketua Agensi, warga KUSKOP. Dalam tempoh hampir 3 tahun ini, saya sangat berpuas hati dengan semangat berpasukan warga KUSKOP dalam kita mahu membantu pemegang taruh kita, iaitu usahawan PMKS, koperasi, penjajah peniaga kecil.